Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Rosliza binti Rosli serta semua ahli kumpulan yang hadir. Hari ini saya mewakili kumpulan saya akan membentangkan kajian kumpulan kami yang bertajuk Dakwah di Institusi Pendidikan, Strategi Membentuk Kesedaran Agama dalam kalangan pelajar di universiti. Bila kita sebut soal pelajar universiti, biasanya orang fokus kepada akademik dan kerjaya. Tapi dalam realiti hari ini, pelajar juga sangat terdedah dengan budaya hedonisme, konten viral dan gaya hidup yang agak jauh dari nilai Islam. Jadi kami tertanya, adakah dakwah yang ada di kampus sekarang cukup dekat dengan mereka atau terlalu formal sampai mesejnya tak sampai? Sebab tu kajian ini dijalankan untuk tengok semula strategi dakwah yang betul-betul boleh bentuk kesedaran agama secara menyeluruh. Seterusnya, next. Dalam topik pengenalan ni terdapat 7 subtopik iaitu latar belakang kajian, permasalahan kajian, objektif kajian, persoalan kajian, hipotesis, kepentingan kajian dan definisi dan operasional konsep. Next. 1.1 latar belakang kajian. Dalam konteks pelajar universiti hari ini, kami dapati mereka lebih cenderung kepada media sosial, hiburan dan gaya hidup moden. Ini sedikit sebanyak memberi cabaran kepada usaha dakwah yang dijalankan di kampus. Kebanyakan pendekatan dakwah yang ada masih bersifat satu hala, contohnya ceramah panjang atau forum rasmi. Tapi pendekatan macam ni mungkin dah kurang berkesan kerana pelajar sekarang lebih suka interaksi yang santai, terbuka dan mudah difahami. Kami percaya dakwah perlu bergerak seiring dengan jiwa pelajar, bukan hanya melalui kuliah agama tetapi juga melalui perbualan rakan sebaya, media digital atau aktiviti kelab. Jadi dari sini lahirnya keperluan untuk kajian ini untuk nak tengok sama ada strategi dakwah sekarang masih relevan atau perlu disesuaikan semula dengan realiti pelajar hari ini. Next. Untuk permasalahan kajian, antara masalah yang kami kenal pasti ialah program dakwah ada tapi pelajar tak datang. Atau kadang kalau datang pun sekadar hadir, bukan betul-betul terlibat. Ada juga pelajar yang memang dari awal kurang asas agama. Jadi bila masuk universiti, dia tak tahu nak ikut program mana atau rasa rendah diri nak sertai. Tambah lagi, kita dapati ada kekurangan dari segi penggunaan teknologi dalam dakwah. Bila pendekatan tu terlalu statik, pelajar yang biasa dengan TikTok atau Instagram mungkin tak rasa terpanggil. Jadi kami tertanya, adakah pendekatan dakwah sekarang cukup efektif atau perlu diubah suai supaya lebih dekat dengan dunia pelajar? Seterusnya, untuk objektif kajian, bagi menjawab persoalan itu, kami tetapkan tiga objektif yang utama. Pertama, kami nak tahu macam mana tahap kesedaran agama pelajar universiti sekarang dari sudut ilmu, sikap dan amalan harian. Yang kedua, kami nak kenal pasti apa cabaran sebenar yang pendakwah atau pihak universiti hadapi bila nak bawa program dakwah kepada pelajar. Dan yang ketiga, kami nak analisis pendekatan atau strategi dakwah yang sekarang ni digunakan dan tengok sama ada ia betul-betul berkesan ataupun tidak. Next. Untuk persoalan kajian, dari situ kami bentuk 3 persoalan kajian. Yang pertama, sejauh mana kesedaran agama pelajar di universiti sekarang? Dan yang kedua, apakah cabaran utama dalam pelaksanaan dakwah di kampus? Yang ketiga pula, pendekatan apa yang sebenarnya paling sesuai dengan jiwa pelajar sekarang? Seterusnya, disebabkan kajian kami menggunakan kaedah kuantitatif, jadi kami sediakan 3 hipotesis untuk diuji. Hipotesis ni penting sebab ia akan bantu kami lihat sama ada wujud hubungan antara
strategi dakwah yang digunakan dengan tahap kesedaran agama pelajar. Yang pertama ialah berkaitan dakwah formal macam kuliah, ceramah atau program rasmi universiti. H0 menyatakan tiada hubungan signifikan antara dakwah formal dan tahap kesedaran agama pelajar. H1 pula ada hubungan yang signifikan antara dakwah formal dan kesedaran agama. Yang kedua ialah dakwah tidak formal yang lebih santai dan dekat dengan pelajar. Contohnya media sosial, perbualan dengan kawan atau aktiviti kelab. H0 menyatakan dakwah tidak formal tidak memberi kesan signifikan terhadap kesedaran agama. H1 pula dakwah tidak formal memberi kesan signifikan terhadap kesedaran agama. Dan yang ketiga ialah tentang pelibatan pelajar dalam program dakwah. Maksudnya sejauh mana pelajar tu sendiri terlibat aktif dalam aktiviti dakwah. H0 menyatakan pelibatan pelajar dalam program dakwah tidak mempengaruhi kesedaran agama. H1 pula pelibatan pelajar dalam program dakwah memang mempengaruhi kesedaran agama mereka. Semua hipotesis ni akan diuji menggunakan data kuantitatif melalui soal selidik dan dianalisis secara statik untuk tentukan sama ada hubungan tu wujud ataupun tidak. Seterusnya, untuk kepentingan kajian ni penting sebab ia bukan sekadar untuk tambah ilmu tetapi juga boleh bantu pihak universiti, pensyarah dan persatuan pelajar susun strategi dakwah yang lebih realistik. Ia juga sebagai satu tindak balas kepada cabaran semasa macam ideologi liberal, tekanan sosial dan gaya hidup bebas yang makin kuat mempengaruhi pelajar. Dalam masa yang sama, kajian ini boleh beri sumbangan kepada bidang akademik, terutamanya dalam literatur dakwah kampus supaya kita tak hanya tahu berdakwah tetapi juga bagaimana nak berdakwah secara berkesan. Seterusnya, untuk definisi dakwah, dan operasional konsep dakwah dari konseptual, usaha menyampaikan ajaran Islam secara lisan, tulisan atau perbuatan bagi membimbing pelajar ke arah kehidupan berteraskan nilai Islam. Dari operasional, merangkumi aktiviti pendidikan rohani yang berterusan seperti ceramah, nasihat dan pendekatan berstrategis sesuai dengan mad'u. Untuk strategi dakwah pula, dari segi konseptual, teknik dan pendekatan sistematik dalam menyampaikan mesej dakwah secara berkesan. Dari segi operasional pula, terdapat termasuk penganjuran program seperti halaqah, kiamulai penggunaan media sosial, aplikasi digital dan peranan rakan sebaya. Dan yang terakhir, kesedaran agama. Dari segi konseptual, iaitu tahap kefahaman keinsafan dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan harian. Dari segi operasional pula, ia diukur melalui 3 iaitu yang pertama penyertaan dalam program keagamaan, yang kedua kefahaman terhadap konsep asas Islam iaitu iman, ibadah dan akhlak. Dan yang terakhir pengamalan nilai Islam seperti solat, adab dan kepekaan moral. Itu sahaja untuk bahagian saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, terima kasih kepada Saudari Afiqah. Kita akan terus ke bahagian yang seterusnya iaitu sorotan literature, di mana di bawah sorotan literature ini terdapat 3 elemen utama iaitu teori, sorotan literature dan juga kerangka konsep. Kita terus kepada 2.1 iaitu teori. Okey, terdapat beberapa teori utama yang kami gunakan dalam kajian ini bagi memahami bagaimana strategi dakwah ni boleh membentuk kesedaran agama dalam kalangan pelajar universiti. Jadi, teori yang pertama ialah teori tingkah laku sosial kognitif oleh Albert Bandura. Di mana dalam teori ini beliau telah menyatakan bahawa manusia ni belajar melalui pemerhatian, peniruan dan juga interaksi sosial. Jadi dalam konteks universiti ni, pelajar sering meniru tingkah laku
individu yang mereka hormati macam pensyarah ataupun rakan-rakan mereka, terutamanya apabila individu-individu ini terlibat dalam aktiviti dakwah. Jadi ini selari dengan konsep Qudwah Hasanah, di mana ia menunjukkan teladan yang baik dan juga teladan yang berkesan dalam membentuk dakwah tersebut. Yang seterusnya ialah teori pembelajaran transformasi oleh Jack Maziro, di mana beliau telah menekankan bahawa perubahan ni berlaku apabila seseorang tu dia melalui pengalaman yang mencabar cara mereka berfikir. Contohnya, ada pelajar yang terlibat dalam aktiviti dakwah di luar kampus yang mungkin mereka akan berpeluang untuk berhadapan dengan realiti masyarakat. Dan akhirnya, peluang tu akan membawa kepada transformasi dalam diri mereka dan juga memberi kesedaran agama yang lebih mendalam kepada mereka. Seterusnya ialah next, teori konstruktivism oleh Jane Piaget dan juga Lev Vygotsky turut digunakan dalam kajian ni. Jadi dalam teori ni menyatakan bahawa pembelajaran ni berlaku secara aktif melalui pengalaman dan juga interaksi sosial. Jadi dalam konteks dakwah ni, pelajar dapat membina kefahaman Islam secara lebih mendalam dan juga lebih meluas bila mereka menyertai aktiviti dakwah seperti usrah, bengkel, forum ataupun program latihan dakwah yang juga boleh membina pengalaman yang bermakna bagi mereka. Dan yang akhir sekali, teori dakwah berkesan oleh Burhanuddin Abdullah, di mana beliau telah menyatakan bahawa kejayaan dakwah ni bergantung kepada kepribadian dan juga persiapan pendakwah tersebut. Jadi dapat ciri-ciri penting macam sabar, akhlak yang terpuji, ilmu yang mantap dan juga komunikasi yang baik itu perlu ada dalam setiap pendakwah. Sebab bagi pelajar ni, mereka bukanlah hanya sekadar penerima dakwah, tapi mereka juga ni adalah individu yang berpotensi untuk menjadi pendakwah kepada rakan sebaya. Jadi, kesimpulannya teori-teori ni saling berkait dan juga melengkapi untuk menjelaskan bagaimana strategi dakwah ni boleh dibentuk. Oleh itu, ia bukanlah sekadar melibatkan pemindahan ilmu, tapi ia juga merupakan pembinaan sahsiah, interaksi dan juga pengalaman yang praktikal. Kita terus kepada 2.2, kajian suratan kajian lepas. Jadi dalam kajian ni kami telah memilih kajian lepas oleh Syahrul Faizaz dan juga yang lain-lain, di mana dakwah di institusi pendidikan adalah elemen penting dalam membentuk kefahaman dan juga penghayatan Islam, terutamanya dalam kalangan pelajar yang menerima pendidikan secara formal. Jadi, kajian tersebut telah menunjukkan bahawa pelajar ni mempunyai tahap kefahaman yang tinggi dalam konsep asas dakwah. Mereka pun memahami bahawa dakwah ni bukan sekadar untuk menyampaikan ilmu, tetapi ia juga adalah salah satu cara untuk kita menyeru kepada kebaikan dan juga melarang kemungkaran. Serta dakwah ni juga boleh menjadi contoh teladan dalam kehidupan seharian seseorang tu. Next. Next. Okey, kajian ni telah disokong oleh tokoh Yusuf Al-Qaradawi dan juga Muhammad Al-Ghazali, di mana mereka melihat dakwah ni sebagai satu usaha untuk menyampaikan mesej Islam secara menyeluruh dan juga berkesan. Namun begitu, kajian ni juga mendapati bahawa kefahaman pelajar terhadap metodologi dakwah ni masih berada di tahap yang sederhana, di mana ia menunjukkan walaupun pelajar tahu tanggungjawab berdakwah, tapi mereka masih kurang terdedah kepada pendekatan ataupun kaedah yang sesuai pada zaman kini untuk berdakwah. Jadi, Abdul Aziz Muhammad Zain telah mencadangkan agar pendakwah masa kini lebih memahami latar belakang mad'u, iaitu memilih pendekatan penyampaian yang sesuai dan juga menggunakan teknologi serta media
baru untuk menarik minat golongan yang sasar. Dan juga kajian-kajian terdahulu juga telah menunjukkan bahawa wujudnya hubungan antara kefahaman konsep dakwah dan juga pemahaman terhadap metodologinya. Ini bermakna pelajar ni betul-betul memahami konsep dakwah, juga lebih cenderung untuk mempraktikkan pendekatan tu dengan kepelbagaian dan juga dengan efektif. Oleh itu, dalam konteks institusi pendidikan tinggi ni, strategi dakwah ni perlulah merangkumi latihan khusus, pendekatan kepada realiti masyarakat dan juga penggunaan teknologi yang efektif untuk pelajar ni menjadi ejen dakwah di masa kini. Slide yang seterusnya iaitu 2.3 kerangka konsep kajian. Nampak ke slide? Nampak. Okay. Jadi dalam slide ni kita dapat lihat 3 pemboleh ubah iaitu tak nampak Next Zati. Tak nampak ke slide? Okey. Maaf atas gangguan. Kita teruskan. Di mana dalam kerangka konsep ni terdapat 3 pemboleh ubah iaitu yang pertama strategi dakwah yang bertindak sebagai pemboleh ubah bebas di mana ia merujuk kepada pelbagai pendekatan dan juga bentuk pelaksanaan dakwah tu yang digunakan oleh universiti dan juga badan-badan pelajar. Jadi strategi ni bertujuan untuk mendekatkan pelajar melalui pendekatan yang sesuai dengan realiti mereka sendiri, terutamanya dalam konteks kehidupan kampus dan juga gaya hidup generasi muda. Dan yang kedua, kesedaran agama pelajar yang bertindak sebagai pemboleh ubah bersandar. Dalam kesedaran agama ni, kita dapat lihat tahap kefahaman dan juga penghayatan pelajar terhadap ajaran Islam. Yang kedua, pelaksanaan ibadah dan juga pemahaman terhadap nilai-nilai Islam dalam diri pelajar tu. Dan yang akhir sekali, akhlak dan juga sikap yang menunjukkan pengamalan agama dalam kehidupan seharian mereka. Jadi kajian ni berusaha untuk menilai sejauh mana strategi dakwah yang dilaksanakan tu di kampus berjaya meningkatkan ataupun tidak kesedaran agama dalam kalangan pelajar ni. Dan yang ketiga, cabaran pelaksanaan dakwah yang bertindak sebagai pemboleh ubah moderator dalam hubungan antara strategi dengan kesedaran agama. Jadi antara cabaran yang mungkin dikenal pasti adalah termasuk kurang minat pelajar terhadap program agama, pengaruh rakan sebaya yang negatif, kekangan masa pelajar tu untuk menyertai aktiviti dakwah dan juga mungkin terdapat persepsi negatif terhadap aktiviti dakwah. Dan juga ada juga kurangnya tenaga fasilitator ataupun penggerak yang efektif dalam aktiviti dakwah tersebut. Jadi faktor-faktor ni mungkin boleh menghalang keberkesanan strategi dakwah tu walaupun strategi tersebut telah dirancang dengan baik. Jadi dalam kerangka konsep ni mungkin dapat membantu kami sebagai penyelidik untuk memahami cara yang menyeluruh hubungan antara strategi
kesedaran dan juga cabaran dakwah di kampus. Seterusnya, kita terus kepada 3.1 iaitu kawasan kajian. Okay, next. Kami telah memilih Universiti Sultan Zainal Abidin iaitu UNIZA di Terengganu sebagai kawasan kajian kami kerana ia merupakan sebuah institusi pengajian tinggi yang menekankan nilai-nilai keislaman. Jadi bukan sahaja dalam aspek akademik, tapi ia juga dalam pentadbiran dan juga pembangunan sasiar pelajar. Selain itu, persekitaran kampus UNIZA yang kondusif untuk melaksanakan pelbagai aktiviti dakwah dan juga pembangunan kerohanian dalam kalangan pelajar. Dan juga kepelbagaian latar belakang pelajar dari segi sosial, pendidikan dan juga budaya ini turut memberikan kelebihan dalam kajian ni. Sebab ia membolehkan dapatan ni boleh dapat dapatan yang pelbagai dan juga perspektif. Kami juga dapat mengenal pasti antara badan-badan yang aktif berkaitan dengan aktiviti dakwah ni seperti majlis dakwah dan tarbiyah. Ada juga persatuan pelajar seperti Permas dan juga Iman di samping HEPA iaitu bahagian hal ehwal pelajar dan alumni yang menyokong aktiviti dakwah ni. Jadi melalui pelibatan organisasi-organisasi ni, UNIZA dilihat memiliki sistem dakwah yang tersusun dan menjadikannya lokasi yang sesuai untuk lihat bagaimana strategi dakwah ni dilaksanakan dan sejauh mana ia memberi kesan terhadap kesedaran agama tu. Yang kedua ialah reka bentuk kajian, di mana kami telah memilih pendekatan kuantitatif berbentuk tinjauan. Ia dipilih kerana ia sesuai untuk memperoleh data yang sistematik dan boleh diukur secara statistik daripada jumlah responden yang besar. Jadi melalui pendekatan ini kami dapat mengenal pasti secara menyeluruh terhadap kesedaran agama pelajar serta strategi dan juga cabaran dalam pelaksanaan dakwah di universiti. Instrumen utama yang digunakan ialah soal selidik yang membolehkan pelbagai pemboleh ubah seperti sikap, amalan dan juga persepsi pelajar yang mungkin dapat diukur dengan lebih tepat. Jadi reka bentuk ini dipilih sebab ia menjimatkan masa, kos, tenaga, di samping itu membolehkan kami generalisasi dibuat terhadap populasi pelajar universiti secara lebih luas. Bagi mengelakkan bias, semua prosedur kajian ini dirancang dengan teliti dan juga mengikut garis panduan yang sistematik. Macam yang telah dinyatakan oleh Macmillan dan juga Schumacher, reka bentuk yang terancang ni mampu mengawal gangguan ataupun bias yang boleh menjejaskan ketepatan data ataupun dapatan kajian tersebut. Kita terus kepada 3.3 iaitu teknik pengumpulan data, di mana kami akan menggunakan soal sidik berstruktur yang akan diedarkan kepada pelajar universiti sebagai responden kajian. Jadi dalam soal sidik ni terdapat instrumen yang akan menilai beberapa aspek penting seperti tahap kesedaran dan amalan agama. Yang kedua, cabaran utama dalam pelaksanaan dakwah. Dan yang ketiga, pendekatan terhadap strategi dakwah di kampus. Jadi soalan dalam soal sidik ni disusun dalam bentuk tertutup menggunakan skala 5 mata bagi membolehkan data dianalisis secara kuantitatif dan juga statistik. Jadi sebelum soal selidik ni diedarkan, ujian ritis ataupun pilot test akan dijalankan untuk memastikan soalan ni mudah difahami oleh responden. Proses edaran ni akan dilakukan secara atas talian menggunakan Google Form. Bergantung kepada responden itu juga, kalau diorang tidak boleh mengakses Google Form, kami akan mengedarkannya secara bersemuka. Yang seterusnya ialah 3.4 iaitu instrumen kajian. Bagi mencapai objektif kajian ni,
kami telah memilih kaedah pengumpulan data secara kuantitatif dengan menggunakan soal sidik sebagai instrumen utama dan juga sebanyak 50 orang responden telah dipilih untuk menjawab borang soal sidik. Jadi kaedah ni lebih menjimatkan masa dan tenaga. Jadi untuk kita dapatkan jawapan daripada sampel yang besar tu adalah dalam tempoh masa yang singkat. Dalam reka bentuk soal sidik, terdapat 4 bahagian iaitu bahagian A, terdapat maklumat demografi responden di mana ia mengandungi soalan berkaitan jantina, umur, kursus pengajian dan juga latar belakang pendidikan responden tersebut. Bahagian ini penting untuk kita dapatkan gambaran awal tentang latar belakang responden. Dan yang bahagian B, tahap kesedaran agama pelajar, di mana dalam bahagian ini kita dapat menilai tahap pengetahuan, kefahaman dan juga penghayatan terhadap ajaran agama dalam diri responden tersebut. Termasuk soalan berkaitan akidah, ibadah, akhlak serta nilai murni dalam kehidupan seharian mereka. Dan bahagian C, cabaran pelaksanaan dakwah di mana ia merangkumi cabaran dalaman dan juga luaran yang mungkin dihadapi dalam menyertai ataupun menerima dakwah di universiti. Dan bahagian terakhir iaitu strategi dan juga pendekatan dakwah. Ia meneliti pandangan responden tentang kaedah dakwah yang sesuai dan juga berkesan di peringkat universiti. Dan yang terakhir, kita terus kepada kaedah analisis data, di mana data yang diperoleh ni akan dianalisis menggunakan perisian SPSS, iaitu Statistical Package for the Social Science, versi terkini dengan pendekatan statistik deskriptif dan juga inferensi. Jadi langkah pertama ialah semakan soal selidik untuk memastikan tiada data yang tidak lengkap ataupun tiada data yang tidak konsisten. Jadi data ni akan dikodkan dan dimasukkan ke dalam SPSS untuk dianalisis. Statistik deskriptif akan digunakan untuk menganalisis bahagian A seperti jantina, umur dan juga latar belakang pendidikan responden itu. Statistik ni akan memaparkan kekerapan, peratusan, min dan juga sisihan piawai. Jadi bahagian B, C dan D ni akan dianalisis datanya menggunakan skala Likert 5 mata di mana min dan juga sisihan piawai ni akan digunakan untuk mengenal pasti kecenderungan serta variasi jawapan responden tu. Statistik inferensi seperti ujian kolerasi persen dan juga ujian T ataupun ujian T akan digunakan untuk kita kaji hubungan antara pembuli ubah. Contohnya, hubungan antara latar belakang pendidikan agama dengan tahap kesedaran agama pelajar. Jadi akhir sekali dapatan ni akan dipersembahkan dalam bentuk jadual, graf dan juga penerangan naratif supaya hasil kajian ni lebih mudah untuk difahami dan juga memberikan gambaran yang komprehensif terhadap objektif kajian. Yang kita terus kepada penutup, iaitu secara keseluruhannya, kajian ini dijalankan untuk melihat bagaimana kesedaran agama ni dapat dibentuk dalam kalangan pelajar universiti melalui strategi dakwah yang bersesuaian dengan realiti universiti masa kini. Jadi kesedaran agama dalam kalangan pelajar ni didapati berada pada tahap yang berbeza-beza dan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti persekitaran sosial, latar belakang pendidikan dan juga pendidikan keagamaan yang diterima sejak kecil. Jadi kajian ni turut kami mengenal pasti cabaran utama seperti kekangan masa, kurangnya minat terhadap program agama, pengaruh rakan sebaya dan juga sikap pasif yang ingin menjauhkan diri daripada isu keagamaan. Syikin, lajukan sikit. Masa kita tamat dah ni. Okey. Ringkaskan. Okey, akhir sekali, kajian ini mencadangkan supaya wujudnya kerjasama menyeluruh antara pihak universiti, badan dakwah dan juga pensyarah ataupun alumni untuk sama-sama membentuk ekosistem dakwah kampus yang kuat dan juga berkesan. Okey, itu saja pemandangan daripada kami. Dan terima kasih.
Baik, terima kasih untuk kumpulan yang ke-15 atas pembentangan. Sebab saya tak boleh nak lama, sebab masa setiap kumpulan hanya 30 minit. Kumpulan yang lain tengah menuntut pembentangan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ada rekod tadi kan? Ada. Okey, nanti send pada saya juga video yang dah direkod lah. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rod. Saya kena log out dulu untuk masuk ke grup yang seterusnya. Okey.